Hai guys, Assalamualaikum. So saya Alia Sofia, anak kepada Norita binti Ismail. So pada 20 hari bulan 1 2026, arwah ibu dah pergi menghembuskan nafas terakhir. So sesiapa yang pernah berurusan dengan ibu, pernah berjumpa dengan ibu, andai kata kalau ibu terkasar bahasa, tergores hati ataupun berbuat dosa atau salah kat korang, Pia daripada side family ingin memohon ampunkan segala dosa ibu, ampunkan segala kesilapan ibu. And sekiranya arwah pernah berhutang dengan korang boleh direct DM Pia and kita bincang. And andai kata korang pernah berhutang dengan arwah yang belum dilunaskan lagi, korang pun boleh DM Pia. Dan seperti yang ibu tuntut sebelum ibu pergi, wedding planner punya ganti rugi belum lagi dibayar, saya akan ambil tindakan insya-Allah.